bang. Kita orang sebenarnya rasa macam terkesan je kan sebab tengok kawan-kawan anak-anak kawan-kawan perform kan. Kita rasa macam tengok anak-anak sendiri sebenarnya. Betul lah. Nervous dia pun kita rasa juga kan. So korang jangan lupa support, tengok dan ramai-ramai ni. Cukup. And kita doakan Abang Minyak Hitam juga. Kalau dia senang menonton, semoga Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih bang, tunjuk contoh yang baik. Betul bang, terima kasih. Terima kasih Dan bang. kepada Diki, semoga dia dapat cek pengganti lah. Yes. Kan. Kan Diki? Okay, baik bang. Mesti nak cek pengganti kan. Selebriti ada artis cantik. Okey, saya selebriti perempuan Malaysia. You suka siapa? Apa? Artis ke? Artis lah. Artis Tak lah. kisahlah Sekarang you penyanyi artis ke, semua. pelakon ke, tak kisahlah. Siapa you nak dapat tengok ke, dapat jumpa in Kalau real life. dapat keluar makan pun tak apalah sekali. Saya ingat muka cuma ni lah. Siapa lah? Cuma Nama. nak surat. Okey, dia pakai tudung Dia ke? pelakon ke penyanyi? Penyapu. Penyondol. Bukan. Apa? Pelakon lah pelakon. Pelakon. Kalau dah silap Siapa lah? Saya dah ingat nama. Tak ingat nama tapi you ingat muka saja. Nanti lah kalau saya buka live kita ingat lagi sekali lepas tu. Cik Adin. Apa yang apa? Dia muda ke? Dia berlakon cerita apa? You tengok. Senang kita nak cari. Kita akan call semua producer. Kena tengok balik lah. Kita tengok balik. Kena tengok. Alright guys, terima kasih layan TikTok live kami. Kita jumpa lagi. Peace. Era Music Hit. Dan Kini. Alright. Thank you Diki. Thank you. Nanti kita makan tu gala-gala seafood. Gala-gala seafood. Terima kasih Din. Peace. Bagi dia minyak kat. Terima kasih Pak Zat. Terima kasih Diki. Tak ada. Terima kasih Ji. Thank you.